Soal tanah Melayu, tuan-tuan kena ingat ya, apabila raja-raja Melayu berwasiat, saya baca sedikit ya, kami isytiharkan dan kami simpan untuk kamu dan kami benarkan kamu isytihar dan simpan untuk anak cucu kamu selain Gunung Ganang, Tasik dan hutan simpan. Tanah simpanan Melayu sehingga nisbahnya 50%. Selebihnya kamu rebutlah bersama kaum-kaum yang lain. Tuan-tuan kena tengok hari ini tanah rezerv Melayu tinggal 12%. Saya yakin ini angka politik dan mungkin keluasannya semakin lama kurang daripada 12%. Tuan-tuan ingat hari ini kita hanya mempunyai lantai-lantai saja. Kalau tuan-tuan tengok Melayu bandar hari ini, saya fokus pada Melayu kerana kita bersaudara, tuan-tuan, yang kita diikat dengan agama yang lebih besar ini. Dan itu pada saya lebih penting pada bangsa ini. Sebab itu saya fokuskan. Kalau tuan-tuan lemak, siapa saya yang diri yang sangat sedikit lagi ni. Ya, sebab itu saya fokuskan perkara ini. Bukan soal nak memulia ataupun nak menonjolkan bangsa Melayu sangat sangat. Sahabat-sahabat saya yang bangsa Cina tu kena faham ini. Ya, apa tu, jangan duk kata saya lebih Melayu pada Melayu kan. Kadang-kadang dalam hikmah sendiri duk kata kat saya tu, kadang-kadang saya marah juga tu. Kan apa tu? Tentu kena ingat rezerv tanah Melayu hari ini masih banyak di Kelantan. Yang tempat-tempat lain Pulau Pinang, tuan-tuan jangan fikir lagi lah. Soal Melaka, tuan-tuan jangan fikir lagi lah. Yang saya nak sebutkan di sini, rezerv Melayu semakin lama semakin sedikit. Ya, dan Johor sudah nampak ada perubahan digantikan, dan tempat-tempat lain tuan-tuan saya kena sebut di sini bahawa kalau tuan-tuan tidak naikkan, tidak ganti balik tanah ini, tuan-tuan akan jadi seperti Palestin. Apabila orang-orang Palestin menjual tanah mereka kepada Yahudi, hari ini tuan-tuan tengok berapa besar tanah di Palestin hari ini. Itu tuan-tuan ambil iktibar. Ya, sebab itu saya dua perkara besar yang tuan-tuan kena bersama duduk semeja bincang ini, soal bangsa Melayu ini dan agama terasnya Islam, dan juga soal tanah Melayu yang semakin lama semakin pupus ini, dan yang hanya ada lantai-lantai flat yang mereka duduki hari ini, terutamanya di bandar-bandar. Baik.